di zaman Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala anhu. Dan yang terakhir, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, guru kami pesan, seandainya kamu ditindas ataupun diuji, diperlakukan tidak baik oleh siapa-siapa, dan kamu memerlukan bantuan daripada Allah, maka banyaklah ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kerana itu ialah harta daripada syurga, dan itu ialah harta daripada syurga, itu ialah khazanah kunci kepada bahagia.